Negara maju macam Jepun pun, orang dia gila menabung. Tapi dekat Malaysia ni, asalkan nampak ROI 30% sebulan, terus terjun macam pelaburan ini paling genius dalam dunia. Hari ini ramai ingat pelaburan ini shortcut untuk jadi kaya. Tapi yang jadi adalah terbakar modal, terbakar semangat dan terbakar kepercayaan terhadap diri sendiri. Anda tahu tak berapa ramai orang yang dah kena skim cepat kaya? Tahun lepas je, Bank Negara laporkan lebih 30,000 kes penipuan keuangan. Gila ke banyak tu tuan-puan? Semua tu sebab satu benda sahaja. Tak tahu beza antara simpan duit dengan nak kembangkan duit. Kita semua ni ada impian nak kaya cepat, nak bebas daripada keuangan, nak senang masa tua. Tapi masalahnya, nak cepat itulah kadang-kadang buat ramai orang tersangkut. Kononnya, kita tak berani ambil risiko sampai bila miskin nanti. Padahal, risiko sebenar bukannya sebab tak melabur, tetapi risiko sebenar bila kita labur tanpa ilmu. Simpanan ni ibarat tapak asas rumah. Pelaburan pula tingkat atas yang cantik. Tapi kalau tapak itu rapuh, rumah kita akan roboh. Sama juga dengan keuangan. Sebab itulah ramai orang yang bijak dekat dunia ini macam Warren Buffett diajarkan kita satu benda. Jangan melabur untuk jadi kaya cepat, tapi melaburlah untuk elak jadi miskin. Maknanya, sebelum fikir untuk melabur, pastikan dulu ada pegangan tunai yang stabil. Dan salah satunya simpanan yang paling stabil adalah emas. Sebab tu, emas ni tak janji pempulangan bulanan, tapi dia akan jaga nilai duit kita bila inflasi tengah mengamuk. Daripada situ, baru anda boleh terfikir nak melabur dengan tenang tuan-puan. Jadi kalau anda rasa video ini buka mata anda sekarang, tekan save dulu dan pergi dekat profil saya, klik butang sign up. Nanti saya akan follow up tuan-puan.